Dapat dilihat pengajaran dan pembelajaran di sekolah pada hari ini, guru telah menerapkan pendekatan yang menggunakan infografik dalam PDP bertujuan untuk meningkatkan minat pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. Selain itu, pengaplikasian pendekatan ini di dalam PDP bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan para pengajar dalam mengendalikan teknologi semasa proses PDP berlaku. Misalnya, guru perlu mengendalikan komputer, projektor LCD dan persembahan slide semasa proses pengajaran yang menerapkan pendekatan infografik. Objektif kajian. Pertama, mengenal pasti tahap kefahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran sinopsis cerpen. Kedua, merancang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sinopsis cerpen dengan menggunakan pendekatan infografik berdasarkan teori behaviorism. Ketiga, menilai persepsi pelajar terhadap pendekatan infografik dalam pengajaran dan pembelajaran sinopsis cerpen. Soalan kajian pula. Yang pertama, apakah tahap kefahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran sinopsis cerpen sebelum mengaplikasikan pendekatan infografik? Kedua, bagaimanakah perancangan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sinopsis melalui pendekatan infografik berdasarkan teori behaviorism? Ketiga, sejauh manakah persepsi pelajar terhadap pendekatan infografik dalam pengajaran dan pembelajaran sinopsis cerpen? Permasalahan kajian. Dalam kajian yang dilakukan oleh Sylvester Jua dan Nur Azimah Zakaria 2023 menyatakan bahawa pelajar elektif Kesusasteraan Melayu Komunikatif KMK kurang minat dalam membaca teks sastra. Oleh sebab itu, kajian ini telah mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang berlaku ini dengan memperkenalkan pendekatan infografik dalam meningkatkan minat pelajar terhadap PDP sinopsis cerpen. Konseptual kajian. Berdasarkan objektif kajian, objektif yang pertama menggunakan kaedah soal selidik, dan objektif kedua menggunakan pendekatan teori behaviorism, dan objektif yang ketiga menggunakan kaedah temu bual. Bab 2. Kajian lepas berkaitan infografik dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian berkaitan infografik dalam PDP dapat dilihat melalui kajian Nur Hidayu Razlan, Muhammad Nur Azwan, Muhammad Tarmizi, Nurul Aida Ismail, Raidah Nur Fasihah Suhaimi dan Zafirah Zaidi. Kajian-kajian di atas membincangkan penggunaan infografik sebagai cara yang berkesan dalam meningkatkan minat dan kefahaman pelajar terhadap proses pengajaran di dalam bilik darjah. Kajian lepas berkaitan cerpen pula. Kajian berkaitan cerpen dapat dilihat melalui kajian Ahmad Zulhafiz bin Mat Yazid, Tuan Rusmawati Raja Hassan dan Nur Atikah Daud, Abdul Rasid Jami'an et al., Rosanita Husin dan Arif Muhammad. Kajian-kajian di atas membincangkan berkaitan cerpen. Pemilihan cerpen yang sesuai perlu dititik beratkan agar proses pengajaran dapat disampaikan dengan berkesan. Kajian lepas teori behaviorism. Kajian berkaitan teori behaviorism dapat dilihat melalui kajian Syafidah Botok, Nur Amalia Natasha Kamaruzzaman, Nur Ima Abu dan Leong Kuan Yu, Muhammad Iqmal Abdul Aziz et al. Dan Siti Nur Idayu Abdul Nasir et al. Kajian-kajian di atas membincangkan berkaitan teori behaviorism. Pemilihan teori ini bertujuan untuk melihat minat pelajar dalam proses pengajaran yang diterapkan oleh guru di dalam bilik darjah. 3. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini menggunakan kajian lapangan dan kajian tinjauan. Lokasi kajian ini terletak di daerah Macang, Kelantan. Peserta kajian ini melibatkan pelajar tingkatan 4 terdiri daripada 30 orang pelajar dari daerah Macang. Instrumen kajian menggunakan kaedah soal selidik, temu bual dan analisis dokumen. Prosedur pengumpulan data, soal selidik, kesahan pemurnian, kajian rintis dan pemurnian. Kesahan dan kebolehpercayaan, memilih 2 pensyarah untuk menyemak dan memberikan kesahan terhadap soalan yang dibina. Prosedur analisis data, kuantitatif, analisis statistik deskriptif, kualitatif, analisis tematik.